kepada semua jemaat SIB City Life Church Kuala Lumpur. Apa khabar anda pada hari ini? Bersama saya VJ Tracy untuk menyampaikan info pada minggu ini. Calling all young warriors, ibadah Raise Up Timothy Generation akan bermula pada April ini. Ibadah youth ini akan diadakan pada setiap minggu pertama pada pukul 4 petang. Bertempat di gereja kita SIB City Life Church Kuala Lumpur di level 2. Kepada semua youth, marilah mengajak rakan-rakan anda untuk bersama hadir di ibadah ini. Acara kemuncak doa puasa kebangsaan 3 wilayah iaitu dari SIB Semenanjung, BEM Sarawak, SIB Sabah akan diadakan di SIB Kuala Lumpur pada tarikh 28 Mac jam 8.30 malam. Marilah kita hadir bersama-sama di acara kemuncak doa ini bagi mendoakan negara ini. Untuk buku panduan, anda boleh memuat turun melalui katalog WhatsApp gereja. Chosen Conference yang bertemakan Empowered by the Holy Spirit mengundang anda untuk mengalami kuasa dan hadirat Tuhan. Acara ini akan berlangsung pada 29 Mac sehingga 1 April ini bertempat di Main Sanctuary Bangunan Nim SIB Kuala Lumpur. Pendaftaran masih dibuka, anda boleh mendaftar melalui link yang telah disediakan. Baiklah, sekian saja info-info yang dapat saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Untuk info lebih lanjut, anda boleh layari Facebook gereja SIB City Life Church Kuala Lumpur dan juga grup WhatsApp jemaat. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.